Aku pergi bayangkan seorang bekas Raja Lawak, baru keluar Raja Lawak, aku kutip sampah tengah jalan ni. Nampak motor main je, nampak lampu motor, aku sembunyi tepi belakang pokok pisang. Motor lalu, baru keluar kutip balik. Kalau nak kira tu ayat muka jatuh. Oh, ayat muka jatuh. Gila Raja Lawak kutip sampah tengah malam atas jalan. Kutip sampah, kutip. Motor lalu, sembunyi. Kereta lalu, sembunyi. Lepas tu ada lah budak-budak apa duk kayu gerek malam-malam kan. Bang, apa bang? Lepas tu aku tak bangun kepala. Sambil kutip sampah tak bangun kepala. Dia kenal budak Raja Lawak kutip sampah. Gila, segan aku. Dia jadi kuih dikenali kan sebab waktu tu jangan sebut isu kuih sekarang ni tengah panas. Tak apa, kita sembang. Kuih dikenali. Kuih dikenali. Bukannya kuih. Bukan kuih. Makin dikenali. Makin dikenali. Kuih dikenali, okey. Kuih hang siapa hang nak buat benda ni? Faham? Hang siapa hang nobody kan. Tiba-tiba hang nak buat, hang nak panggil, contoh panggil hang buah awal artis gila hang nak panggil kan. Siapa nak pergi kat hang? Aku fikir benda tu. Tapi bila aku ada kontak lah beberapa orang daripada podcast yang lain hotel. Kalau kau rasa kau kedis sangat dan kau ambil semua tripod kau, lampu kau semua kau buang tu sampah. Kena gitu aku. Betul lah. Dah kalau tak nak start buat apa benda tu kan. The biggest achievement is how we start the step forward. Tak ada tu dah. Dalam tu keluar satu berita. Pelawak dituduh merogol gadis bawah umur. Wakil Utara Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih bersama saya Muhammad Afif bin Zainal di video yang kedua, part 2 bersama AP, part 2. Jadi perbincangan kita di episod yang lepas, part 1, sangat ringkas. Mana kata tak banyak orang mengenali hang dengan Apat. Nah, dia podcast ni santai. Jadi ringkas lah. Betul lah. Kata ringkas tu ringkas lah. Tapi dia kena penuh dengan pengisian. Ya, ringkas macam apa ayat aku episod lepas. Ringkas dan apa dia orang ulik ya, agak ringkas tapi boleh faham lah, boleh faham. Ringkas dan faham lah orang kata. Ringkas dan faham. Apa yang aku sembang nak ni? Cakap mampu kan. Kita minum dulu. Bismillah. Padu. Hari ni ayat orang panggil apa? Hazelnut. Dia ada kacang-kacang ni. Dark chocolate hazelnut. Ayat bukan daripada sponsor dah. Tapi kita dah ada sponsor. Dah. Kita tempat duduk kita. Kita ada tempat duduk hari ni kita ada tempat duduk. Boleh sendak. Tak lekang. Sebelum ni kita pakai kerusi healing. Yang mana saya dapat kerusi healing tu online lah, kita beli online lah kan. Ya, benar. Tu pun yang potongan harga, betul-betul potongan harga saya ambil. Kena tembak. Benar. Ya betul. Tengok kamera lah kita memang kita. Tembak dari ni. Sponsor kita dapat sofa daripada Sofa so good lah. Sofa so good lah. Kita dapat sofa daripada seorang penulis novel. Kalau anda Google, anda cari Khairul Aswad Ramli. Boleh lah kalau nak. Dia penulis novel. Ya. Dia boleh dikategorikan designer kalau hampa, setiap orang dia mesti ada multitasking. Betul. Kalau hampa ada nak design banner, nak design, selalu orang buat design buku lah. Tapi dia boleh buat design banner kedai ke apa dia boleh buat. Design buku, kalau hampa seorang penulis, hampa nak buat buku, orang panggil apa? Muka buku tu. Apa? Facebook. Muka buku. Ni. Kulit muka. Cover book pun dia duk buat. Lepas tu banyak lah baju kan, nak design boleh. Cari dekat Facebook
Nama dia apa? Khairul Aswad Ramli. Khairul Aswad. Dia sponsor ni. Memang ni. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Semangat. Support member kan. Ya sebenarnya di episod pertama pun kita ada sponsor. Cuma maklumlah kita baru bermula, jadi kita agak kaku untuk kekok. Kaku lagi kena tembak. Dah. Agak kekok kan. Agak kekok untuk berbicara. Betul. Selalu duduk tengok kamera kan. Ya, Patutnya betul. podcast ni aku kena sembang hang ya. Ya betul. Tu cerita dah. Tapi sponsor kita yang di episod tu mungkin kita akan ngomongin apa? Reveal lah. Reveal lah, kita nak bagi tahu kan. Bukan review. Reveal. Memperkenalkan. Mungkin sponsor kita episod pertama tu, kita akan reveal, memperkenalkan dia bila kita jemput dia mai. Ya. Kita asal itu. Tapi sebenarnya kita nak beritahu semua orang kita dah ada plan untuk jemput antara VVIP antara VVIP yang insya-Allah ada di sekitar kampung kita ni. Di sekitar utara. Kampung kita lah utara tu. Kan. So standby untuk episod-episod akan datang lah. Betul tak? Insya-Allah. Seandainya AP busy, Ya. insya-Allah saya akan berdiri kesorangan di sini. Duduk serongan. Duduk kesorangan di sini dan kita bersama guest kita yang seterusnya. Sama ada guest memasak ataupun guest Guest dapur ataupun guest camping. Guest camping. Semua boleh. Okey, kita teruskan. Yang macam perbincangan kita yang lepas. AP. Yang nama AP apa nama? Hanafi. Nama betul Hanafi. Nama penuh Muhammad Hanafi Rusmadi. Ya. Nama tu kira tak ramai nama tu no. Dia unik. Nama unik Nama yang unik. Hanafi. Tapi ada Sebab Hanafi ni apa nama abah aku abang dia ambil daripada nama Imam Hanafi. Okay. Sebab orang yang pakai nama Hanafi ni ada, tapi cuma tak ramai. Tak ramai kan. Yang dikenali ya. Mungkinlah orang lain kenal ramai. Ya. Contoh macam nama aku Hafiz. Hafiz ni berlonggok orang nama Hafiz. Betul banyak. Banyak sangat. Macam nama anak aku Huzaifah. Dia kurang sikit. Betul. Humairah. Dia kurang ni. Lain. Ya, ada unik dia. Daripada Hanafi PAP tu tak payah tanya. Orang dengar PPP belakang tu. Dia P kat atas situ. Dia tak pergi mana. AP sebenarnya ada berapa adik-adik? Aku sebenarnya ada 3 adik-adik. 3 adik-adik? Aku anak sulung. Oh, anak sulung? Anak sulung. Aku ada 2 adik, seorang perempuan, seorang lelaki. Sulung selalu tegas? Sulung selalu tegas? Sebenarnya aku tegas. Betul, aku tegas. Tegas? Aku tegas dengan adik-adik aku tegas. Oh. Kalau aku duduk kat rumah tu kira depa respect. Oh, ya, respect. Kira dekat rumah kalau aku tidur depa tak ingat. Oh, kira dekat rumah orang tak nampak AP sebagai AP Kod Diang. Ya, tak nampak. Aku sebagai Hanafi. Abang Long, Hanafi. Ya, Hanafi. Rumah orang panggil Hanafi ya? Rumah panggil AP ya? AP ya? Abang AP. Beza umur jauh tak? Beza umur dalam 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Dengan daripada hang? Daripada aku ke adik aku 5 tahun. 5 tahun. Adik hang ke itu lebih kurang tu juga? Kurang tu juga 4 tahun ni tu. Lari jauh. Lari jauh dia. Sebab tu depa respect. Sebab aku the oldest. Jagalah kita dengan abang kita ni dekat-dekat. Tak apa respect kan. Tak apa respect. Betul. Hang panggil pun hang aku. Betul. Macam aku dengan abang aku pun kan lari banyak tahun. Kecil-kecil lah respect. Yalah, betul. Lah tak respect lah. Kan? Sebab dah besar sama besar kan. Tapi kita respect sebagai abang. Ya betul. Respect tak respect. Respect. Kalaupun orang yang lagi tua daripada kita, kalau bukan ahli keluarga kita pun kita respect. AP pernah ada duk AP apa hang kan? Hang pernah ada pengalamannya agak kata ya agak mendidik hang untuk menjadi seorang dewasa. Apa bapa hang pernah tiba pakai tali pinggang apa? Ada? Biasa tu. Itu ada proses untuk membentuk kita sebagai manusia. Dan aku pernah kantoi sokok. Aku pernah kantoi tak pergi sekolah. Macam-macam lah benda-benda macam tu normal lah. Siapa-siapa pun tak nak sandak noh. Siapa pun dah silakan. Mentang-mentang sofa baru kan.
Benda-benda macam tu ada lah. Lepas tu, lepas habis zaman, orang kata apa, zaman budak-budak, dia masuk ke alam remaja pula. Dugaan alam remaja pula. Gas baru kita meh. Oh, ada gas baru. Oi. Apa pasal dia capek? Tak tahulah. Kucing tuan-tuan nama pun Kucing. Bukan benda lain. Lepas tu zaman remaja. Lepas tu dugaan zaman raja. Paling sakan ke dia tu. Tak cara utara tu. Paling sakan bagi hang. Sakan ke hang kena. Sama ada fizikal ataupun emotional. Dua-dua, fizikal dan mental. Fizikal dan mental. Zaman aku kerja asalnya. Bila aku first start bekerja, aku seorang budak kampung. Aku ada cita-cita aku. Aku nak tempatkan diriku dalam industri. Tapi bila aku start bekerja, aku sanggup. Walaupun aku dah habis Raja Lawak, tapi aku diberi peluang untuk orang kata apa? Untuk jadi bekerja sebagai handyman. Handyman. Handyman ni kalau dalam shooting dia adalah pembuat ayak. Pembuat ayak. Pembuat ayak, bagi orang makan, bagi artis makan. Ui, hang lompat pi ni. Aku cerita tadi pasal draw. Mana? Pasal hang daripada kecil tu kena dengan bapak hang. Oh, itu sebab tu aku tanya daripada segi emosi ke apa tadi? Kira daripada segi apa? Fizikal penderaan ke apa ni. Tak bisa lalui ya. Benda bapak tak adalah teruk. Biasalah kena tiba-tiba macam tu, kantor sokok biasa macam tu. Sebab aku tanya tau siapa? Sebab aku tanya arwah pak aku dulu lah. Anak-anak dia ni paling pun dia marah. Kami buat apa pun dia marah. Dia jentik telinga. Aku pelik Aku sendiri tak boleh jadi macam bapak aku. Aku tanganlah juruk sama macam bapak member aku. Dia pun marah macam mana sekali pun anak dia buat jahat macam mana sekali pun sampai ada masuk lokap. Dia jentik telinga. Tu pun jentik telinga dia sendiri. Tapi aku rasa wajar itu aku. Aku sebab bapak aku dia ni bukan dia manjakan anak. Dia tak manjakan anak. Bapak aku bukannya manjakan anak. Tak. Mungkin dia sebab nak suruh anak fikir ni aku jentik telinga ni pun dah cukup satu. Ya betul. Kan? Itu tiap orang dia ada cara dia. Tiap orang dia ada cara dia. Aku rasa kalau aku kena tibai dengan arwah bapak aku dulu. Tu dah arwah bapak aku jentik telinga. Aku kalau arwah bapak aku tibai aku saya aku jadi menteri tu. Oh betul. Wajak tinggi kan. Jentik telinga pun dah jadi macam ni. Betul. Betul. Mesti aku rajin belajar menteri jadi menteri. Belajar tinggi pun menteri pun tak. Kalau dia kalau dia bantai dengan kayu golf ke apa, aku kena superstar. Superstar. Aku kena Tata hero. Tata dah jadi hero Tamil mana. Tidak elak dah jadi ya. Okey, kita kembali kepada cerita yang tadi. Hang start apa nama? Apa hand apa? Aku tak tahu sebut mana. Handyman tu apa? Handyman ni adalah orang pembuat ayak lah. Pembuat ayak dekat set. Kalau shooting, dialah yang menyediakan makanan. Preparation untuk bagi orang minum. Bawa ayak, bagi kru makan. Bagi artis makan. Sediakan air minuman untuk artis. Itulah kerja handyman. Ayak buat lah? Ayak bawa saja? Bancuh. Oh, bartender? Aku dia bagi satu van. Dalam van tu lah aku bawa ayak. Dan handyman ni, dia orang yang kena paling mai awal dekat set, balik paling last kali. Sebab dia kena pantau dulu lepas habis shooting kan. Lepas habis shooting, dia kena pantau dulu ada sampah-sampah kat rumah orang, dia kena kutip, baru boleh balik. Clear tempat. Balik tu hang tak boleh relax lagi. Balik tu hang kena basuh pinggan, macam tu lah wajar dia. Lepas Raja Lawak tu? Lepas Raja Lawak, orang dah kenal aku. Wow. Orang dah kenal aku. Sampai satu kejadian ni memang kejadian ni memang real lah. Aku syuting kat Sejangkang, cerita hantu betul kicap. Sejangkang apa nak? Sejangkang dia dekat Sejangkang dekat belah Selangor lah. Oh, Selangor. Belah Selangor, belah orang kata apa? Aduh, Selangor tak tahu tak mana Sejangkang. Sejangkang belah nak pergi Kelang tu. Dekat kan? Betul. Belah Banting. Belah Banting. Sejangkang belah Banting. Dia kampung banyak orang Jawa situ, Sejangkang tu. Okey, kejadian dekat situ kampung tu. Time tu shooting apa nama? Hantu dalam botol kicap. Hantu dalam botol kicap. Tengah hantu dalam botol kicap. Angah apa? Angah Zalif Sidik. Okay. Lepas tu aku shooting cerita tu, aku orang lah kali balik lah. Aku kutip sampah, masukkan semua kerusi, meja dalam van. Aku tutup pintu van. Lepas tu aku tengok ada sampah lagi bungkus plastik hitam tu ada lebih kurang 4 plastik penuh. Aku tengok van, aku tengok sampah.
Ish, tak celui ni. Seorang lah. Aku seorang dah maghrib Ah. tadi tu, dah maghrib orang semua dah balik dah. Aku tak aku nak balik cepat ni. Kan? Aku pun ambil sampah-sampah tu aku cuba nak sumbat dalam van lah. Tutup tak boleh. Van depa bagi van buruk kan time syuting kan. Lepas tu tak apa dah tak boleh. Aku tak apa dekat ikut dengan rumah sewa yang aku duduk tu kan. Aku pun ikat sampah tu. Aku taklah hati bumbung van. Tak hati bumbung van. Tiga plastik sampah tu kan. Empat plastik sampah taklah hati bumbung van. Aku pun bawa van balik. Bila balik rumah sewa, malam tu relax lah duduk tengok TV semua. Tiba-tiba PM telefon, bukan menteri, production manager. Production je. Okey. Tiba-tiba PM gua kan. PM kau dah syak. Tahniah anda dapat jadi ahli parlimen. Bukan. PM ni production manager. Production manager telefon. Dia yang aku bekerja bawah dia lah. Dia yang uruskan budak indie kan. So production manager call. Dia telefon, dia kata, "Epi, hang ada buang sampah tengah jalan." Hah? Buang sampah tengah jalan? Aku kata tu. Lepas tu dia kata, hang ada buang sampah tengah jalan. Orang kampung bising ni. Orang kampung ingat ni. Dia kata. Lepas tu aku kata, tang mana? Dia kata kat jalan kita syuting tadi depan jalan raya tu. Jalan kampung ni. Tapi walaupun jalan kampung dia ada line jalan kampung tu. Angin buku je tu huru. Aku lupa. Semua ke? Semua. Aku lupa atas van aku tu ada sampah. Aku keluar pergi tengok dalam pintu tu, tengok tak ada sampah langsung. Sampah tak ada langsung. Lepas tu aku kata, alamak, tadi aku letak sampah. Lepas ni mana pergi sampah? Lepas tu aku fikir balik, jatuh tengah jalan ni. Lepas tu PM tu punya panas kan. Dia kata apa? Tapi aku nak hang lah ni hampir kutip balik semua sampah-sampah atas jalan tu. Hang bagi clear. Hang bayangkan dekat pukul 1 weh. Pukul 1 pagi. Orang semua dah tidur Tak apa. Aku pun fikir dah orang kampung ingat orang kampung marah tak lagi esok tak boleh syuting rumah tu mampus je nak. Aku pun start van pergi. Aku pergi bayangkan seorang bekas Raja Lawak, bau keluar Raja Lawak. Aku kutip sampah tengah jalan ni. Nampak motor main je nampak lampu motor aku sembunyi tepi belakang pokok pisang. Motor lalu. Bau keluar kutip balik. Kalau nak kira tu ayam muka jatuh. Ayam muka jatuh. Gila Raja Lawak kutip sampah tengah malam. Atas jalan. Kutip sampah, kutip. Motor lalu, sembunyi. Kereta lalu, sembunyi. Lepas tu adalah budak-budak duk kayu gerek malam-malam kan. Bang. Lepas tu aku tak bangun kepala. Sambil kutip sampah tak bangun kepala. Dia kenal budak Raja Lawak kutip sampah. Gila, segan aku. Aku tu benda yang paling orang kata berat lah. Benda tu kan. Aku rasa macam benda tu mengajak aku pasal tanggungjawab. Itu memang salah kita, tanggungjawab kita. Dia lebih berat bukan salah. Dia kita kalik. Lalai. Sebab memang penat buat kerja ni, memang penat. Hang nak kena bancuh ayak, batu dia itu beza budak handy zaman dulu dengan budak handy zaman lah. Dulu handy budak handy dulu, aku akan letak ayak dalam laraga tau. Bawa pergi dekat tiap-tiap artis. Bang ayak bang. Sebab kita tahu depa kru-kru semua ni kerja penat. Artis semua ni tengah berlakon. Dia pun tak fikir nak minum ayak lah. Dia pun tak fikir kerja lah. Macam aku buat. Bang ayak bang. Pergi kat depa. Bawa benda tu. Depa akan ambil minum. Tak balik lah. Andy man zaman lah ni. Aku duk marah budak-budak lah ni. Lah ni aku buat assistant director. So aku boleh marah budak Andy ni. Andy man zaman lah ni tahu macam mana. Dia bancuh ayak dalam tu siapa minum pergi. Kadang-kadang set ni dia bukannya dekat dengan handy. Faham tak? Kadang-kadang kita syuting dalam rumah. Handyman dekat luar. So jauh. So artis ni walaupun dia lapak ayak, dia tengah berlakon ni, dia lapak ayak tapi takkan dia nak keluar. Handy lapak ayak. Dia kira berlakon ni kadang-kadang dia pun lupa dia lapak ayak. Terutama artis contoh kan. Betul. Sebab tu sebagai handyman hang kena bawa benda tu pi kat artis ke Salah bagi. Ya, sebab itu adalah skop kerja hang kena buat. Itu yang budak-budak sekarang kurang aku tengok benda-benda itu. So benda tu pengalaman lah. Handyman dia tak kira hang siapa pun, orang biasa pun bisa kerja boleh kerja. Boleh kerja. Dia asal hang pandai bancuh ayak, hang pandai jaga makanan dengan elok. Tapi hang kena jaga hubungan dengan artis. Artis pun dia tak boleh marah handyman sangat sebab dulu ada kes Ada kes artis ni dia marah handyman. Handyman tu celup tangan dalam ayak pergi bagi dia. Betul. Hang apa? Bukan, aku tak buat benda itu.
Aku tak buat benda itu. Tak baik menanya orang itu. Tapi tu aku pun nak marah animal berlebih, aku takut. Lagi aku minta ayak lagi. yang pula kena. Dia kencing dalam tuluk aku. Jam mana? Tahu-tahu mabuk. Ya, kita Itu nak pengalaman lah. pengalaman. Kita nak sentuh beberapa kisah-kisah sikit lah kalau boleh kan. Ya. Kalau tak boleh kita Tak apa, tak apa. kita cut lah, kita tap potong tak lah, apa, payah tak apa. Minum ayak. Minum. Okey. Apa nama dah? Oh, dia tak ada ni, dia kena YouTube. Apa dia? Hang dengan Adiba Yunus ada apa dulu? Kalau rasa tak okey kita cut. Tak apa, okey. Okey. No problem. Okey. Sebab bila aku search dekat dalam YouTube kan, hang dengan dia banyak. Itu Dia pun dah menikah apa lah? dia menikah. Nikah dah. Dia adalah Marah kita cut. tak ada apa masalah. Kami tak ada apa pun kawan. Kawan lah. Sebab dekat Metro Wire dulu, dekat Meiji dulu, memang banyak orang kata apa peluang bekerja dengan dia. Itu tak ada apa. Oh, sebab banyak peluang bekerja dengan Ya, dia. banyak peluang digandingkan bekerja. dengan dia. Ya. Pasal itulah ada. Sebab dia satu batch dengan aku. Oh. Han boleh je tanya aku, Han dengan Zali Sidik tu ada apa-apa ke? Betul. Sebab aku banyak dengan Zali Sidik. Betul. Kenapa orang tak tanya pasal tu? Mat saja kan? Mak saja. Okey. Aku dengan Zali Sidik pun aku dengan Nizam Zedi ke apa semua ke apa. Han boleh tanya aku, Han dengan depa ada apa-apa ke? Aku boleh jawab tak apa. Hang punya jawapan padat mat. Kena media si kan media lah suka kalau hang nak benda sikit pun hang pusing kau. Hang bagi jawapan aku Tapi aku jujur sini. Han boleh nak tunjuk boleh aku tak kisah. Aku pernah tidur satu katil dengan Zali Sidik. Aku tidak nervous kan? Ingat siapa? gila. Tak masalah. Okey. Benda tu kena panjang tu kalau nak pun bahaya yang ni. Dahsyat. Biasalah kawan-kawan dalam tu kan. Orang kata apa seangkatan. Sama-sama berjuang time tu. Sebenarnya orang putih itu isteri aku. Yang tu aku baca. Oh, baca. Aku tengok hang baca cakap KL. Aku baca. Abang ni saya nak baca. Okey, Abang saya nak baca ni. Sebenarnya orang putih itu Om Putih. Om Putih. Om Putih itu isteri aku. Yang ni full memang satu putih hang. Aku jadi diri aku. Dah jadi diri hang. Direct. Director bukan. Skrip. Skrip idea macam tu lah. Skrip idea jalan contoh semua hang. Cuma direct orang lain. Ya. Asyik sebab dia punya view pun 2.3 M. Banyak. Kalau hang tengok cerita kawan komiti rumah sewa, aku tulis kan. Banyak view. Dan orang tanya bila nak buat cerita macam ni lagi. Macam cerita apa nama? Suamiku jatuh dari langit. Orang tak tahu. Benda tu aku tulis. Tuan tulis. Aku tulis. Cerita tu padu. Padu syuk kan. Syuk dengan Cira Dali, Nora Danish. Berbu jatuh. Itu idea tu aku dapat daripada mana tak? Mimpi. Bukan. Mimpi. Aku tengok satu cerita Cina. Cerita Hong Kong. Cerita Hong Kong. Dia tengah semayang buah pokok nak. Dia tengah semayang pokok. Dia minta lelaki. Sebab dia gemuk. Okey. Geng-geng ni baru lari pada mencuri. Geng-geng ni lari naik atas pokok. Budak ni lari naik atas pokok kan. Lepas tu dia ni duduk semayang minta lelaki. Tiba-tiba atas pokok tu ada ular nak. Dia terjun. Kawan ni kata, "Oh, Tuhan dah bagi lelaki kat aku." Aku dapat idea dari situ. Daripada scene tu aku dapat satu idea untuk satu filem. Filem. Betul lah. Cerita-cerita yang hang buat dulu kira banyak juga. Yang orang kata apa? Yang berlegar-legar. Banyak. Di waktu itu. Sampai sekarang pun ada yang main lagi. Lepas tu orang tanya aku sebab dah lama tak buat kan. So orang tanya bila nak buat lagi. Tapi lah ni orang tak tahu banyak buat belakang tabir. Dan sampai sekarang pun banyak juga movie-movie hang masih. Still ulang. Bukan ulang, yang baru-baru. Baru ada. Banyak. Cuma depa tak highlight kata. Ya. Betul. Tapi bila dikaji balik masuk memang nampak lah. Dekat Google ada. Kat Google ada apa buat. Tu lah. Hang adakah hang salah seorang penggemar filem Tamil? Ya. Aku sebenarnya
Aku sebenarnya penggemar filem Tamil, tapi aku tak boleh nak buat benda tu dekat Malaysia. Oh, tak boleh noh. Tak boleh. Sebab kita boleh ambil pendekatan yang dekat dengan kita. Contoh Nusantara. Kita boleh ambil pendekatan daripada Indonesia, kita boleh ambil pendekatan daripada Thailand, kita boleh ambil pendekatan daripada Filipin punya cerita. Tapi kalau kita nak pergi ke terlalu jauh macam Hollywood, terlalu jauh macam Bollywood, terlalu jauh macam Tollywood, susah. Sebab apa? Sebab diorang punya budaya, culture dah Beza. lain. Sangat Sebab berbeza. kita kat Malaysia pun kita ada macam-macam kekangan, contoh daripada segi bajet, daripada segi lembaga penepisan. So kita respect lah benda tu. So kita tak boleh nak buat benda tu. Sebab bila hang tengok bila isu yang diorang mainkan tu isu berat, isu politik, isu negara, Okey, faham, isu faham. so benda tu kita tak boleh nak main sangat. Walaupun dia hang tengoklah bila isu dia makin berat, makin ramailah sambutan sebab isu tu berat. Kalau isu tu ringan macam kita boleh buat ringan-ringan. Aku lebih kepada orang panggil commercial movie. Commercial movie ni buat untuk bagi orang gelak saja. Dia bukannya art movie. Macam art movie untuk menang anugerah. Macam aku dia lebih pada commercial movie. Bagi orang enjoy masuk panggung, keluar panggung. Faham tak? Kira duit RM15, RM16 depa bayar tu untuk masuk penyeh. Kalau tak lawak sangat pun dia orang boleh masuk penyeh tu kira alhamdulillah lah. Betul lah untuk hiburan isi keluarga. Kira kalau yang hampa kata, apa cerita ni happy buat tak ada apa. Dan memang kita nak buat bagi memang orang enjoy lah betul saja. Enjoy untuk orang kata untuk bagi manisan. Bukannya untuk bagi orang berfikir banyak-banyak. Kalau nak buat cerita berfikir boleh. Kan? Tamil lah noh. Tamil lah. Plot twist pokok. Fikir, lepas tu nak buat cerita art berat. Boleh, tapi mungkin tak ada sambutan. Sebab Bukan kita ni art berat art berat. Duduk dalam hutan, bawah pokok buluh ada sofa. Tapi kalau tiba-tiba dengar orang menjerit ke kena patut ulak ke, apa buat tak tahu. Aku kalau dengar bunyi bergetok aku belah. Cerita dia. Aku abang dengan hang lah noh. Aku ada shoot satu sebelum aku shoot dengan hang ni. Ada shoot satu tapi benda tu aku tak jadi post. Sebab apa tak jadi post? Sebab ni sebab apa? Orang panggil man mampus. Baik dah. Sebab man yang post. Ada seorang guest aku ni dia perkongsian. InsyaAllah ke depan kita akan shoot dengan dia pula. Dia artis lah bukan? Bukan. Podcast aku bukan sekadar artis. Tak. Aku nak apa saja yang boleh berkongsi, yang ada benda nak sembang, yang boleh ada manfaat sikit. Ya, kan? bagus. Dengan dia tu aku shoot dengan dia. Ada gangguan tau. Gangguan. Serius? Ada gangguan. Kalau nak mungkin video tu aku boleh cari balik. Aku cari tentang gangguan tu sajalah aku post. Aku takkan post full. Dekat sini. Waktu tu tak pakai lah. Ni kita sponsor, dapat sponsor. Tak dapat sponsor, kita pakai kerusi healing. Mungkin gangguan tu untuk bagi tahu kata sponsor. Sponsor nak mari. Sponsor nak mari ni. Duk sembang kan tu, perang. Macam kata, duk kokok ketok. Ketok. Belakang. Aku terus balik. Lepas tu dia tanya, "Siapa?" Berapa? Teruskan. Aku tak tahu benda apa. Dia bergetok ni ada dua. Satu ayam, dua bergetok. Tiga. Satu lagi. Hak kepala saja jantung. Itu bergetok. Itu bergetok. Tapi dia bergetok yang aku tahulah. Dia bergetok. Apa nama orang ni? Kalau hang dengar bunyi kuat, bunyi macam dia bergetok ni ya. Yang sebenarnya dia duduk jauh. Dia duduk jauh saja. Tapi kalau hang dengar bunyi sayup-sayup, dia duduk kulit orang lah. Dia kata dia bergetok. Tapi kita anggap ayam lah. Kita anggap ayam lah. Ayam. Tapi ayam pun sungai sebelah ni. Mungkin ayam mandi. Ayam mandi mungkin ayam minum air. Ayam mandi ya. Ayam mandi tu dia dengan adik-beradik dengan nasi mandi tu kan. Betul. Nasi mandi buah ayam lah. Tapi hang pernah tak dengar ayam bapak? Ayam bapak dia berkokok siang-siang. Ayam bapak berkokok siang-siang. Ayam selalu berkokok pagi kan, time matahari kan. Ni ayam kokok siang-siang. Siang mungkin tak pernah. Kalau tengah-tengah malam buta banyak kali. Aku pun tak pernah dengar ayam kokok siang-siang. Saja tanya lah. Tak, dia kokok bunyi. Kokok itu mana ada ayam kokok siang. Tak ada. Komedian punya orang. Soalan mana betul tak? Mana ada ayam bapak kokok siang. Tak ada lah. Memang aku tak boleh nak tangkap punya ni. Aku serius punya orang. Betul. Aku kan gini. Okey. Berbalik pada tadi.
Apa dia? Apa dia tu? Hang selama ni hang duk tanya aku. Ha. Macam-macam kan. Ha. Dah berapa episod dah ni? Hang 2 episod dah hang tanya aku. Ha. Hang sepatutnya episod pertama tu hang jangan tanya aku. Habis tu, Hang kena jemput Apit. Apit lah. Hang lah. Ay, Allah. Hang kena jemput dari hang dulu. Aku nak tanya hang ni. Kau kira podcast ni di hijack ni? Ya, bukan ni di hijack. Aku nak tanya betul, serius. Dah, Okey, kena okey. cut lu bagi belakang saja. Okey. Tak kaki. Ya, ni aku nak tanya hang. Jujur lah. Hang apa yang hang ada dalam kepala hang yang sampai hang nak buat podcast ni untuk apa? Nama apa podcast ni? Wakil Utara Podcast ni. Apa yang ada dalam kepala otak hang sampai tahap hang nak buat macam ni? Dan hang ni macam mana hang ni daripada orang yang bukan entertain punya orang? Macam mana hang boleh rasa macam berani untuk buat podcast, nak panggil? Hang dah panggil pun bukannya nak panggil. Hang dah panggil pun beberapa guest-guest ni akan datang ni kan. Apa yang mencetuskan hang nak buat podcast ni? Wow. Soalannya bijak lah sana. Padahal hang bukan siapa-siapa, hang bukannya orang entertain. Nobody, hang. Bukan nobody, maksudnya bukan orang dalam entertainment. Adakah sifat ingin tahu tu sampai hang tanya-tanya untuk hang buat podcast ni? Okay. Berat Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu bawa pukul buluh ni berat. Berat kan? Jawapannya macamnya, okey, aku pada mulanya pada mulanya pada mulanya aku seorang yang suka mendengar. Okey. Kan? Tu pada mulanya. Telefon je lah. Telefon je. Ada nombor aku kan? ada. Telefon je lah. Aku suka mendengar. Dan yang pertama, yang kedua aku suka bersembang. Okey, sembang boleh. Wes boleh. Okey. Yang ketiga aku ingat pasal arwah pak aku. Ya. Arwah pak aku kata, aku dulu kaki membang. Nyembang. Lepas tu arwah pak aku tanya, "Pira?" Tu duduk orang tu ni sembang kan. Sembang lah. Cicak betul-betul. Cicak tak betul. Sembang lah. Ajar sembang-sembang kosong. Kau tahu arwah pak aku kata apa? Orang yang cerdik dia takkan sembang kosong. Orang yang cerdik kalau duduk menyembang, dia sembang satu benda yang ada manfaat. Ya. Oleh itu start pada tu aku fikir, untuk sembang ni dia tak boleh kosong. Macam aku sembang hang, walaupun kita sembang macam ni. Aku dapat tahu lah pengalaman hang dulu macam mana. Ya, boleh digunakan untuk masa ke depan. Tapi yang paling deep pada aku yang episod 1 bila sembang hang, yang paling deep aku tanya hang titik tertinggi lah hidup hang, apa yang pernah capai. Secara logik akal hang, aku cakap apa? Secara logik akal hang sebagai seorang yang boleh dikategorikan orang pertama dikenali satu ketika dulu pernah tinggi dan pernah ada dalam industri, banyak lakonan dan titik tertinggi dalam hidup hang boleh jawab. Aku rasa titik tinggi dalam hidup aku waktu aku berlakon dengan Crazy Sam, aku digandingkan dengan Crazy Sam waktu tu aku rasa gempak. Hang boleh jawab tu. Betul. Tapi tak, hang jawab titik tinggi dalam hidup aku, apa yang aku pernah capai adalah aku ragah Bukit Mokcun. Tidak. Hang kata kahwin. Betul. Hang dapat isteri. Betul lah. Kita berubah alam daripada bujang. Yang ingat tu tu. pengajaran tu. Sebab setengah orang bila dia kahwin, dia anggap benda tu biasa. Dan dia tengok kawan-kawan dia kahwin, dia pun nak kahwin. Ya. Tapi pandangan hang lain. Tu yang aku nampak di episod lepas, aku nampak hang ni ada otak yang brilliant. Brilliant ya. Mana kata dalam komedian hang. Memang ya. Dalam komedian hang pun, hang otak hang mungkin komedian hang untuk bekerja. Ya. Dan untuk bagi orang happy. Tapi hang berfikir di luar kotak lah. Sebab tentang diri tu tentang diri kan. Bagi aku semua orang ada benda tu tapi cuma dia tak realise. Okey, masuk balik kat aku. Okey, silakan. Aku pandai pusing Pusing mata. Okey, dan tak dinafikan juga bila aku sebagai seorang yang suka mendengar, aku banyak dengar podcast. Nak sebut antara podcast yang aku dengar. Sebutlah kita semua. Okey, aku start dengan Okay Let's Go. Okay Let's Go. Singaporean. Aku dengar Okay Let's Go bukan start. Salah satu fan Okay Let's Go. Okey. Bukan start daripada Syuk masuk tu. Syuk kawan hang kan. Satu batch dengan hang kan. Bukan start pada Syuk. Aku sebenarnya tak nak mengaku tapi okey. Ke start pada Syuk masuk. Daripada sebelum Syuk masuk aku dah layan. Cuma orang kata tak layan sepenuhnya direct waktu tu kan. Tapi bila Syuk masuk dia jadi kuih dikenali kan. Sebab waktu tu jangan sebut isu kuih sekarang ni tengah panas. Tak apa. Kita sembang kuih dikenali. Kuih dikenali. Bukannya kuih. Bukan kuih.
Makin dikenali. Ya, Utara. makin dia kenali. Okey, kuih dia kenali. Okey. Utara pun pada aku apa yang aku tengah bercakap ni bahasa utara, tapi utara universal. Ya, betul lah. Utara universal. Dia macam-macam utara ni. Ya. Ramai orang tak tahu kan. Ramai orang tak tahu. Sebenarnya utara ni macam-macam. Ada yang belah lorat Perlis, Betul. belah lorat apa? Kurang nerang semua. Utara yang senang difahami lah. Betul. Okey. Lepas tu Lepak Bapak. Lepak Bapak pun Singapura. Ya. Lepak Bapak pun Singaporean. Aku Apa beza Singaporean punya podcast dengan kita punya podcast? Start daripada awal yang aku nampak, kita pun dah mula follow ke arah situ. Yang nak ya. Okey. Maksudnya dia orang ke depan lah. Ya, sebab depa punya podcast, depa serius cakap lah. Tak nak tepih lah. Tak nak tepih lah. Itulah podcast. Itulah podcast. Ya. Macam kita ni masih teragak-agak. Takut lagi. Takut-takut. Yang sebenarnya kalau nak ikut daripada segi fahaman kepala otak kita lah kan. Ini channel aku suka hati aku. Nak cakap apa nanti ya. Kan? Kalau hampa tak suka, hampa tak payah tengok. Hampa tak suka, hampa tak payah tengok. Hampa skip kan. Tapi kita, mungkin sebab kita pun orang Melayu Islam Ya, kan. Ada adab kita berfikir. Bukan tak boleh untuk maki hamun. Kita boleh maki hamun tapi yang berpada-pada. Betul. Orang Melayu kita pun utara tambah utara ni. Lagi dikenali, kasar terahai. Maki hamun ni terahai. Silap orang maki pun boleh gelak. Betul. Orang kita ni utara. Dan apa yang aku nak buat, sebab aku banyak sangat tengok podcast. Malaysia punya podcast nak sebut lah. Tak payah buat lah. Okey lah kita ni apa Dul podcast. Apa Safwan apa tu Simon Teram. Lepas tu banyak banyak bukan Sera maksudnya podcast. Memang Don't Bear. maksudnya memang tengok semua podcast lah. Bunga Raya podcast. Apa nama? Abu. Dia best apa? Abu best apa? Dia Besha. Besha. Dia Bunga Raya podcast, dia utara. Dia utara. Tapi macam aku masih berfikir satu benda yang aku nak buat. Kata, mungkin aku buat wakil utara podcast sebab orang kata aku duduk utara. Untuk kita. Ya. Kita tak jumpa lagi orang panggil slogan mana orang boleh komen lah kalau bagi idea kan. Benda tu dia akan jadi spontan lagi sedap lah pada aku. Kalau hang nak reka-reka ni, tapi hang betul-betul yakin untuk buat benda ni. Sejujurnya aku down untuk buat benda ni sebab aku fikir, hang siapa hang nak buat benda ni? Faham? Hang siapa? Hang nobody kan. Tiba-tiba hang nak buat, hang nak panggil, contoh panggil hang buah artis gila hang nak panggil kan. Siapa nak pergi kat hang? Aku fikir benda tu. Tapi bila aku ada kontak lah beberapa orang daripada podcast yang lain. Otai. Oh, maksudnya ada nasihat daripada podcaster lain. Ada. Aku cuba cari walaupun aku tak ada nombor telefon apa, tapi lah aku dah ada nombor telefon salah orang. Itu lah maksudnya usaha hang tu. Nak ke arah sini. Tapi apa daripada Singapura. Yalah. Singapura. Aku try tanya. Dia kata Hafiz, jalan, buat, kata, jangan tunggu. Kalau rasa tak boleh start dengan video, buat suara dulu, kata. Audio dulu. Buat je, kata. Kata, aku sokong, kata, buat. Tu kata, dah aku dengan lampu pun cak ayam kan. Rekod pun video cak ayam kan. Kita kata dia kata buat je. Itulah permulaan kata. Kalau hang nak start dengan hang ada studio yang besar, hang bukan nak Datuk. Kan? Aku cucu Datuk bukan nak Datuk. The biggest achievement is how we start the step forward. Saya itu dah. Dah. Okey, kejayaan terbesar bila kita memulakan langkah. Kata lah. Aku sebenarnya nak bagi bahasa Melayu. Tapi dia rasa macam kurang confident. Tapi bagi bahasa putih rasa lagi tak confident. Tu aku bermula tu. Aku nak cakap aku rasa satu aku tak layak. Betul aku tak layak untuk buat. Tapi aku nak sifat ingin mencuba. Go on just start. Ramai member yang bila yang aku rasa tu member lah, yang aku rasa tu sahabat aku. Aku bunyikan benda ni. Kan? Kalau aku rasa tu kawan biasa-biasa yang tu jumpa-jumpa ni, aku tak cerita benda-benda ni. Betul lah. Segan lah. Sebab lagi apa kata dia ni siapa kan. Gila nak buat benda ni. Siapa nak tengok hang punya podcast. Okey. Harapan hang untuk podcast ni.
harapan aku untuk podcast ni, aku tak minta untuk aku tinggi, tak minta untuk aku hebat. Meletup ha. Meletup dah. Kalau meletup alhamdulillah. Kalau boleh sama level tu pun kira aku dah syak dah aku rasa. Satu achievement. Tapi benda tu aku rasa dia bukan tak mungkin kata. Semua Allah Ta'ala. Tapi betul kena start lah. Kena start. Yang penting buat. Betul. Aku salah seorang lagi aku respect seorang podcaster Din. Sautuddin. Sautuddin ingat Din Maidin tu. Sautuddin. Ayat dia kan. Dia punya dalam banyak-banyak dalam video dia aku tengok dia ada sebut tu benda. Kan. Dia nak viral ke apa kan? Biar Allah bagi viral. Dia tak perlu nak pulun-pulun. Push buat benda-benda bodoh kan. Allah bagi viral benda ni. Yang penting hang buat. Tu lah. Mana kata hang dah usaha. Rezeki tu rezeki. Allah bagi viral. Betul. Sautuddin tu salah seorang yang aku refer sama putih refer rujukan aku tengok podcast dia. Sautuddin pun dia start dengan dia daripada Okay Let's Go. Sebelum tu dia DJ radio lah semua. Kata lu, oi main petik nama orang marah aku tak apa. Tapi aku petik pun sebagai inspirasi. Idola. Tak apa idola tak apa, jangan kutuk dia sudahlah. Banyak juga podcast-podcast lain yang aku tak sebut kan. Macam daripada utara aku tengok tu Bunga Raya Podcast. Ya. Sera Podcast. Apa nama ni? John Bear pun salah seorang yang aku respect lah. Betul lah. John Bear dia punya penyusunan. Apa penyusunan bahasa. Bahasa. Ya. Percakapan. Cara lemparan dia. Lenggok dia. Memang betul-betul masuk. Orang nak kata apa mampu Ebi dia. Memang masuk dalam kepala bila hang dengar. Sedap. Ayat dia padu. Dia bagi sedap. Tak bosan. Macam aku berani kata bila aku bercakap kadang orang bosan dengar. Ya biasa tu. Tapi kita cubalah. Kan. Aku nak yang penting pengisian dalam ni. Dan aku nak tak layak pun nak pakai nama Wakil Utara Podcast sebab aku tak apa. Dia sebenarnya biar nampak besar. Biar nampak besar. Bila tajuk dah besar, kita akan ke arah tu. Kita punya perjalanan ni akan ke arah tu. Betul. Aku Wakil Utara Podcast aku bubuh sebab aku nak dalam podcast ni aku nak cakap utara yang universal. Nombor 2 sebab aku dah menetap di utara. Ya betul. Yang sedangkan aku kelahiran Selangor. Aku ni orang tak tahu aku IC 10. Alamak. Banyaklah orang tak tahu sebab orang tak kenal aku. Aku nobody. Betul. Aku IC 10 Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Orang Selangor punya. Cakap KL. Kelang. Aku duduk sana sampai sekolah apa dan aku sempat membesar dari 2 negeri lah. Aku membesar di Selangor dan Kedah. Aku sempat juga bersekolah di Kedah. Satu sekolah dengan hang. Yalah. Walaupun dekat sekolah memang aku tak pernah cam hang. Tak pernah jumpa. Dan hang pun mungkin tak cam aku. Kita selisih tapi tak pernah tegur. Tak pernah tegur. Maklumlah zaman-zaman tu. Hang lagi tua daripada aku. Betul. Jangan cakap dulu. Aku tua sangat. Tak kira orang tekau. Aku tua sangat. Sini aku. Aduh. Banyak juga tentangan lah untuk buat benda ni. Dan aku rasa benda ni aku nak cerita pun dia jadi macam satu cerita yang kosong je untuk sembang-sembang kan. Tapi bagus juga sebenarnya apa yang hang buat ni. Dia mungkin hang tadi anggap macam macam podcaster lain tadi sebagai idola. Mungkin juga bila orang dengar hang cerita macam ni, ada orang lain yang teringin nak start macam kita. Teringin juga nak start nak tengok dia pun yang nobody macam ni pun dia berani buat. Kenapa aku tak berani, betul tak? Dia jadi inspirasi hang pula boleh bagi inspirasi kat orang lain macam tu lah. Aku tak mau sebut podcast mana-mana kan. Tapi setengah-setengah podcast yang memang menjadi favourite aku. Yang mana depa ni kan. Orang panggil apa yang cakap ni orang panggil apa? Podcaster ni kan. Podcaster ni. Yang sebenarnya dia yang bercakap tu podcaster. Yang orang datang tu postcode. Podcaster ni yang sebenarnya dia start pada nobody. Depa bukan lepasan daripada apa diploma penyampaian ke apa tak. Depa start pada nobody yang mana depa start dengan menyembang. Betul. Dan akhirnya Allah depa boom meletup kan. Start nobody. Dan salah seorang orang yang tu dia yang cakap aku, buat. Jangan tunggu. Aku tak saya rasa saya kerdil sangat untuk benda ni. Tak ada kata apa aku. Kalau kau rasa kau kerdil sangat dan kau ambil semua tripod kau, lampu kau semua kau buang tu sampah.
Oh, kena aku tu aku. Betul lah, betul lah. Dah kalau tak nak start buat apa benda tu kan. Ya, cakap KL. Sebab hang nak pergi Singapura tu ni. Aku kena lebih dekat dengan Singapura. Kalau tak boleh Singapura pun cakap Johor. Hang pernah sampai luar daripada Malaysia hang sampai mana? Kita mau cerita pasal hang boleh ah. Tak tahu apa Aku luar daripada Malaysia, aku pernah pergi luar negara lah. Jauh juga. Aku pernah sampai dekat Thailand. Duduk kawasan Kok Diang Thailand dulu. Aku pernah pergi Thailand, aku pernah pergi Singapura. Singapura pernah pergi? Singapura pernah pergi. Pergi kat Geylang. Ada buat event dulu ada situ. Dulu dia orang buat event akan panggil, bukan event, dia macam promosi filem. Promosi filem. Aku pergi sana. Tapi dalam Malaysia satu negara yang aku belum pernah pergi. Okey. Aku belum pernah pergi. Belum pernah pergi. Bila hang sebut pasal satu Malaysia, aku kena random. Okey. Aku belum pernah pergi di Sarawak aku tak pernah sampai. Dan untuk pengetahuan hang, aku ada satu rahsia yang aku boleh abang. Rahsia yang aku boleh abang. Aku ni takut naik flight. Sebab atas, bagi aku flight ni bahaya. Lepas kejadian HMH juga ke? Bukan. Sebelum daripada dulu yang aku memang takut naik berterbang. Sebab macam jalan raya ada traffic light, ada line putih. Macam atas tu tak ada apa, signboard. Nanti belakang. Dia satu yang aku tengok ada, aku nak sebut. Lagi satu aku nak faham. Naik kereta aku suka buka tingkap. Naik berterbang kalau buka tingkap pasang. Tapi tu bila hang cakap gitu, aku teringat ada satu pepatah orang kata apa, aku nak sebut tak putih orang putih. Tak apa. Aku boleh tolong. Bahasa Melayu dia ada macam kita tak yakin aku boleh tolong. kita akan takut dan kita akan bermusuhan dengan satu benda yang kita tak tahu. Tu yang aku nak kaitkan dengan hang kata lah, berterbang jangan duk lain apa tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tu bukan bidang kita. Betul. Oleh tu kita rasa takut kan. Bukan bidang kita. Kalau aku pernah pergi Sabah naik berterbang. Memang takut gila sebab dia belah awan dan orang panggil apa, air pocket ke apa je dah. Orang panggil tu kan. Bila belah awan tu dia goncang. Dia goncang aku jadi cuak tu. Orang tu mengucap ingat Tuhan semua. Aku dengan kapal terbang ni cakap orang pengalaman aku dengan kapal terbang. Habaq bahagian mana aku tak biasa sentuh, tak biasa pijak. Daripada sayap dalam floor, ekor depan mu aku sentuh dia. Hancak kapal terbang ke? Tak. Aku kerja kilang kapal terbang saat dulu. Tapi kapal terbang aku tak pernah naik mana. Hang kerja kilang kapal terbang, buat kapal terbang? Ya. Dia paling dia spesialis bahagian spesialis tu. Bila hang cakap macam ni, aku lagi tak mau naik kapal terbang. Sebab hang yang buat. Aku bukan buat kata. Okey. Buat spare part dah. Bila hang cakap itu aku bayar lagi risau. Kapal terbang aku tak pernah naik aku tak pernah naik. Bila aku tak pernah naik kapal terbang secara logically memang aku tak biasa pi luar daripada kawasan apa kita apa Semenanjung Semenanjung kan. Tak biasa pi dan Semenanjung ni pun tak habis lagi untuk aku pusing. Mana kata aku boleh dikategorikan orang kata katak bawah tempurung yang mana tempurung tu berlubang sikit. Boleh juga. Boleh tengok benda apa kan. Boleh kategori macam tu Tapi okeylah. Katak tu pun pernah buat tempurung. Tak dengan Selangor, Kedah. Lepas tu Perak. Johor aku pi naik bas kan. Aku naik bas kat Jitra. Aku sampai kat bas bas station bas sana. Kan. Lepas tu aku balik main Kok Diang balik. Aku balik main Jitra balik. Gitu lah. Aku tak pernah. Duduk tu. Faham. Johor. Negeri Sembilan. Lama aku pergi JC. Audition. Nilai. Kira Semenanjung ni lalu dah lah. Pahang. Melaka. Banyak aku tak pergi. Aku tak Terengganu aku tak bisa sampai. Tak bisa sampai. Tu kata-kata bawah tempurung. Nanti jalan lah. Nanti nak beritahu aku meletup kali kan. Jalan lah. Boleh subscribe sampai kita buat podcast ni sambil travel. Bawa kursi healing tu. Healing dah. Naik kereta lah jalan.
Tapi aku banyak mengucapkan terima kasih Hang Happy. Sebab dalam banyak-banyak yang aku buat perbincangan untuk aku mulakan podcast aku, Hang salah seorang orang yang sangat positif. Ya. Aku orang nak buat apa pun aku positif kan, betul. Hang positif. Yang penting kena mula dulu lah. Kalau gagal lain cerita. Sebab Hang tak pandang aku sebagai nobody punya orang. Mesti. Hang pandang buat habis bila nak start. Hang kata tak ingat. Kata tak apa, aku jadi guest pertama Hang. Kata. Dan buat masa law ni terang cakap you nampak lekeh sangat kan. Pasal apa ni 2 episod dah duduk dengan AP kan. Betul. Yang sebenarnya kita ada guest-guest seterusnya. Ada. Ada. Datuk. Anda bagi tahu aku. Datuk tapi banyak kan. Ada lah kira kalau nak shoot tu ada dah lah. Betul. Cuma masa yang ni. On standby. On standby. Kita halu on sampai dah. Betul. Masa. Alhamdulillah sambutan dia walaupun tidaklah bergu. Betul. Yang penting baik aku nak cakap hang jangan putus asa. Buat je. Dan jangan pedulikan apa orang nak cakap kan. Elok orang kata apa? Kalau kita nak buat sesuatu yang kita minat, biar kita jadi kata terburung. Ya. Maksudnya dia hanya fokus lingkungan dia saja. Okay. Dia tak fokus luar punya ni kan. Luar tu hang punya masalah. Yang punya masalah. Yang penting kita go on. Betul tak? Pasal apa ulang balik kan, pasal apa nak buat podcast kan. Satu pasal aku suka kan. Aku nak buat satu benda yang aku suka kalau boleh. Betul. Bila kita suka. Hantar aku dulu salah satu benda yang aku pernah dapat offer daripada Astro untuk jadi in-house dia untuk sebahagian creative content. Tapi kat situ dapat gaji bulan. Kat situ aku berbelah bagi. Aku nak ambil gaji bulan ataupun aku nak bebas freelance. Tapi aku pilih freelance sebab aku tak boleh duduk dalam satu tempat masuk pukul 8 pagi keluar pukul 6 petang. Office hour. Aku tak boleh buat kerja macam tu. Sebab bila hang bekerja bahagian creative content ni, bila orang kata apa bahagian creative development ni, hang tak boleh buat benda yang sama hari-hari. Sebab tu aku kata mungkin orang kata apa aku pun struggle survive. Aku tak ada gaji income bulanan. Tapi aku enjoy dengan apa aku buat. Macam kata tadi. Okay. Sebab minat. Minat tu yang carry hang sampai tahap ni. Kan? Aku boleh dulu aku nak sambung belajar, aku nak jadi pensyarah dulu kan. Pensyarah. Tapi sebab kita minat ke sini kan. Walaupun kita sedar, ni struggle ni. Hang tak ada gaji. Kalau macam hang tak ada job, macam mana? Hang nak makan apa? Aku langsung tak fikir untuk macam tu. Yang penting aku fikir, aku buat apa yang aku minat. Aku akan usaha untuk cari rezeki daripada situ. Betul tak? Betul. Sebab kalau hang buat satu yang hang tak minat pun, berapa lama hang boleh bertahan? Dan hidup hang takkan happy pun. Walaupun hang ada duit, tapi hang takkan happy. Sebab yang kita cari tu bukannya duit. Kita nak cari happy sebenarnya. Happy. Kebahagiaan. Kita duk orang kata apa, duit tu sebagai alat saja untuk sampai tujuan. Betul tak? Betul. Ramai orang tak sedar. Orang ingat duit tu adalah tujuan. Salah. Kita dengan nak pegang kita so relevan lah. Kita orang semua duk pulun cari duit sebab dia fikir duit tu adalah tujuan hidup dia. Salah. Tujuan hidup dia adalah apa dia? Bahagia. Kan? Kalau duit tu cuma alat. Betul tak? Tapi untuk kekal relevan dalam industri pun susah kan? Okay, dia sebenarnya memang susah sebab saingan makin ramai. Sebab tu kita macam aku sedar diri sedar ruang. Aku fikir aku dalam lakonan mungkin orang dah kurang ambil. Sebab banyak pelakon-pelakon baru yang main kan. So tapi dia pun tak tahu kata ramai orang nak tengok hang berlakon. Aku tengok daripada YouTube. Asal ada lakonan hang berapa ramai orang nak komen pasal hang. Kata apa siapa Abang Happy tak berlakon lagi. Apa sih kami nak tengok Abang Happy berlakon. Kira ramai lah orang minta hang berlakon. Betul. Sebab hang kena faham itu adalah permintaan orang. Bukan permintaan daripada Tencent TV ataupun media. Sebab aku dengan media ni agak ke belakang sikit. Aku tak pergi ke depan. Hang tak push diri hang ataupun hang lebih selesa di belakang? Aku lebih selesa di belakang. Mungkin sebab aku kata macam tu mungkin sebab daripada awal aku lebih selesa di belakang sebab mungkin aku tak buat kontroversi bodoh-bodoh. Hang ada kontroversi dulu sekali? Apa yang? Ada. Aku baca sekali. Bila? Ada.
Korupsi apa? Aku tak nak. Aku nama aku clean. Tak ada lah apa keluar berita Perlu apa. tag nak? Ha? Perlu tag perlu. Apa dah? Tak apa cakap apa dah? Ada. Oh, aku tahu. Kes di Johor. Depa kata tu lah. Mana? Apa nak? Ya, korupsi apa? Kes rogol. Oh, kes rogol. Itu dia orang salah sangka. Dia orang salah sangka. Dia orang ingat aku. Dia tak nak lah sampai media masuk berita ke apa. Dia cuma viral dekat satu platform ni. Tapi aku tak boleh belah dengan jawapan hang. Tak. Dia orang teka-teka dalam tu. Dia orang teka-teka dalam tu. Dia orang kata dalam tu keluar satu berita. Pelawak berusia 40-an dituduh merogol gadis bawah umur di Johor. Time tu aku duduk di Johor. Oh, time tu hang ada kat Johor. Aku tengah buat ajar di Johor. Dan bila aku buka dekat laman sosial tu, semua naik nama aku. AP Raja Lawak rogol budak umur. Aku tak kenapa? Lepas tu ada satu mangkuk ni di komen. Satu mangkuk ni di komen apa tau? Oh, AP Raja Lawak yang tak lawak tu lah. Aku balas komen dia. Aku kata, aku sanggup kena tuduh merogol daripada dituduh tak lawak. Betul ya? Aku gelak sama tu tembok lah tu. Aku top fan Raja Lawak. Betul jawapan mangkuk ayun lah. Tapi tu orang lain lah, bukan aku. Aku lagi pun aku kan 40-an, aku 30-an. 30-an. Siapa rogol apa tu lantak lah. Kita punya masalah polis punya urusan. Polis punya kerja. Lantak. Tapi itu tak bagi kesan apa bukan aku. Dia lagi pun dia bukan heboh sangat pun. Itu kontroversi di dalam kalangan TikTok. Di kalangan TikTok dengan kawan-kawan kita, bahan kita. Tapi ramai juga call aku. Biar rogol apa biar rogol. Kacau bila orang. Aduh. Tapi benda tu hang clean lah, bersih kan. Bersih. Aku tak nak ada benda-benda yang macam kena tangkap ke apa ke. Takat ni alhamdulillah lah kan. Tak ada lagi lah. Dia kadang hang tak kena tangkap ni, dia ada dua kadang. Satu sebab hang bernasib baik. Waktu hang buat satu benda tu, yang kedua sebab muka kesian. tak, bila hang buat satu benda tu hang tak pernah kata. Tu. Yang kedua, memang kita punya diri betul-betul clean. Lagi satu, pada aku jenis macam buat benda apa-apa pun, bukan kata bila aku fikir efek dia ke depan, bila kita fikir family, so kita fikir dua kali nak buat benda apa pun. Kena hati-hati lah. Macam di episod lepas lah hang kata bila hang dah start dalam industri, hang kena jaga. Hang dah mula jaga, tak boleh masuk kelab suka hati. Betul, tak boleh masuk kelab suka hati. Kalau hang nak masuk kelab pun kena menyamak. Nak nyamak. Pakai mask lah. Aku lah hidup aku tak pernah masuk kelab. Jadi aku tak tahu lah boleh masuk, boleh pakai mask. Macam aku pun masuk kelab mancing. Kelab mancing. Kelab ibu tunggal. Tapi sebenarnya waktu aku KL dulu, aku ada culture shock juga. Kejutan budaya. Kejutan budaya shock lah. Contoh kejutan budaya lah. Aku pernah dulu sebab aku duduk KL. Bila hang start kawan dengan member-member yang orang KL, dia pun ada lah bawa aku pergi tempat-tempat macam tu lah. Pergi tengok ni. Tapi aku niat aku nak pergi tu untuk tengok lah. Untuk ambil pengalaman lah. Ada pengalaman tu. Tak pernah keluar pada dia 18 tahun. Betul. Untuk tengok benda-benda macam tu lah. So bagi aku, sebagai manusia, hang kena pi untuk belajar supaya hang didik diri hang supaya jangan sampai tempat ni. Faham tak? Faham. Sebab kalau hang tak pi, hang masih lagi dalam keadaan tertanya-tanya. Betul. Tempat ni macam mana nak pergi tengok satu hari nanti. Better aku tengok time umur aku 21 22 daripada aku tengok time umur aku 30. Betul. Time dah ada anak bini tak guna. Tapi bila orang tak pernah tengok, bila dia pergi KL dia akan rasa nak pergi tengok. Faham tak? So aku fikir aku muda lagi, so tak ada masalah pergi tengok lah. Janji bukannya buat benda yang bukan-bukan. Ya tu pengaruh kawan mah. Kalau pergi solo mah tak pergi dah, mesti tak. Memang tak pergi lah. Hang pun tak tahu macam mana nak cok tangan lah apa, minta IC, hang tak tahu. Aku tak faham. Aku tak faham. Betul lah. Dia sebelum masuk kena dia minta IC lah sebab dia nak tengok umur. Tengok umur kita boleh pergi masuk je tu lah. So hampir tengok tak ada masalah. Dan jangan buat benda bukan sudah. Sebab kita kena ada batas lah dekat diri kita ni. Jahat macam mana hang boleh sampai tahap, yang baik macam mana hang boleh sampai tahap macam tu. Kita dah kena ada prinsip hidup kita macam mana. Kejutan budaya hang tu kan. Ya. Macam aku terbalik budaya kejutan. Sebab aku main daripada Selangor.
Betul hang Ha. dari sana. Aku Betul. Ivan lu. Betul. Lepas tu bila aku main ni baru aku jadi low spec. Bagus. Bagus juga macam tu. Aku start dengan Ivan, lepas tu aku Betul. main jadi low spec. Dan waktu zaman aku pindah lah, apa yang aku nampak, Utara dia ketinggalan 3 tahun ke 5 tahun daripada belah sana. Sana orang panggil apa? Timur. Sana selatan. Barat, selatan. Barat. Kuliah orang tu lah kira kan. Dia utara ni Tengah-tengah dia tengah-tengah. dia tengah. Sebab Johor selatan. Selatan. Ha, Sebab dia zaman aku berpindah main sini, zaman tu di KL, di Selangor, kan. Hush. Hip hop Zaman York. dah mula turun dah. Ni zaman apa? Shuffle masuk. Bagi kasut ni tapak kasut nipis tu. Ya. Tectonic masuk. Tectonic. Apa tu? Bawa melari busin-busin Jenis ni aku follow dekat Shuffle lah. Bila aku pindah main sini, dia pun tak kenal lagi apa itu breakdance. Zaman tu handset pun Yalah handset Nokia dulu. mana ada MP4 zaman tu 3GP. MP4 tak keluar ni handset 3GP. Download lah. Tak, video-video breakdance, video shuffle pun infrared. 3GP. Infrared. Infrared. Zaman tu zaman handset kalau goh gila zaman tu tanpa pakai Nokia sabun. Hebat tu kau. Aku dulu pernah buat lagu wayah sendiri pakai Nokia sabun. Yang sabun dah boleh MP3 lah. Sabun boleh. Betul bukan sabun. Hak coding tu. Bagi gigi apa. 3 skupan. 3 skupan, 3 15. 3 15. Bukan aku pakai butterfly. Kemas sikit time tu. Handset pertama hang berapa? Butterfly. Kita sembang habis pusing motor ni. Butterfly. Sebab aku pergi beli dekat pertama apa? Pertama komplek. Kat Lostar tu ni hang pergi apa? Sentosa. Sentosa bukan pertama, Sentosa. Beli kat itu second hand. Butterfly. Beli 3 tahun ke 5 tahun lah aku nampak benda tu. Sebab aku dah duduk dekat Kedah 2 tahun ke 3 tahun baru shuffle tu masuk. Lambat tu. Lambat. Waktu tu Jangan hang awak masuk. aku ada rosakkan sama member lah. Rosakkan sama member. Dia orang yang mula slow Dia buat shuffle. Tiba-tiba bukan vlog lagi besar. Aku yang main benda tu. Budaya tu. Budaya tu. Tapi alhamdulillah Allah pun dia orang bagus lah. Masih shuffle lah. Dah tak apa lah. Dia pun dah join tabligh. Tabligh Aku nak join tabligh. Nak join tabligh Nah. Masih? Dulu aku pernah keluar 4 bulan. 4 bulan tu? 4 bulan. Aku tinggal habis job aku. Masih ada je kawan-kawan. Banyak je kawan-kawan aku dalam tabligh. Time tu aku... Macam mana permulaan untuk hang ni? Macam mana permulaan hang join? Kena asut lah. Masuk lah. Ada lah yang meracuni. Ada meracuni. Tapi bagus lah. Pahala bagi dia besar lah. Racun benda bagus ni tak apa. Racun benda bagus. Racun ni Pahala- istilah kan. Pahala bagi dia besar. Seorang pengarah ni Abang Bob. Dia yang tarik aku lah. Bambok. Director. Bob Hashim. Dia pengarah filem Anda Sempit. Okey. Dia hantar aku tapi dia tak masuk. Dia tak. Dia hantar tinggal aku situ. Aku kata lepas dia tahu dia. Dia bagi aku jadi wakil. Dah. Bukan cakap okey. Allah. Pasal budak AP dengan nantak ni. Nantak ni jadi bukan lah. Budak ni jadi Mungkin. Tapi bagus lah bagi aku dalam tu sangat bagus sebab dia boleh orang kata apa? Dia ibarat okey hang duduk gila-gila duk mapu. Hang picah bateri yang macam tu lah. Dia macam cuci sikit lah. Dia yang punya otak kan. Untuk hang ikut flow tu padahal awal-awal bagi mudah bagi aku tak ada masalah sebab benda yang kita duk buat hari-hari kan. Satu sebab hati terbuka. Hang rasa mungkin itu hidayah kan. Mungkin Allah pemudahkan kan. Tapi itulah. Dia sebenarnya dalam ada benda baik, ada benda yang agak orang kata apa? Berat lah. Untuk hang hadap benda tu kan. Sesuatu benda ni dia akan rasa ringan untuk kita buat apabila kita ikhlas untuk melakukan benda tu. Betul. Kalau hang rasa tak ikhlas dan hang rasa tak mau buat tapi hang dipaksa untuk buat, hang rasa benda tu buat walaupun benda tu senang betul. Rasa payah untuk buat. Macam bukan ni. Aku rasa macam enjoy pula untuk menyembang. Sebab apa? Sebab benda ni ikhlas kita ikhlas nak buat. Syok. Kita minat. Balik benda hang kata tadi. Apa pun kita minat semua akan jadi mudah. Jadi mudah. Dia macam
setengah yang kita minat tapi susah ada juga. Ada. Tahu dia? Tu yang hang sebut yang lepas tu. Apa dia? Kahwin. Walaupun kita minat dekat perempuan ni, nak bagi jadi bini kita, ui, perjalanan nak kutip, nak cari duit, nak kahwin tu susah. Itu orang panggil apa tau? Itu orang panggil dia ada satu istilah aku lupa orang panggil apa. Orang untuk dapatkan sesuatu kalau terlalu mudah hang tak hargai. Betul. Faham tak? Dia Dia kalau untuk mendapatkan sesuatu bukan untuk buat sesuatu. maksudnya kalau macam hang nak kahwin, tidur Allah mudahnya kahwin. So hang tak hargai orang hang kahwin tu. Faham tak? So bila hang nak kahwin ni macam-macam hadap ni, hang fight sana, fight sini. Bila hang dah dapat, hang akan jaga elok-elok kan. Benda tu kan. Betul. Tapi bila terdapat pada tak tahulah pandangan hang aku nak tanya pandangan Tak lah kan. Kemesraan dan kebahagiaan rumah tangga ni perlu. Dia punya ni kurang, dia punya. Minum dulu. Kebahagiaan kan. Keceriaan. Perlu ke untuk kita pamerkan dan kita post di medsos media sosial. Okay. Kalau zaman dulu tak perlu. Zaman lah perlu. Perlu lah. Mungkin ada orang tak setuju dengan kenyataan aku, tapi zaman lah perlu. Bila hang tak post sesuatu berkaitan dengan family hang, maksudnya hang ada masalah dengan family hang. Orang akan syok itu. Betul. Tapi ada juga kejadian mana bila orang tengok hang dengan family hang, orang dengki. Tapi lantak depa dengki, mampu efek depa, tu depa dengan Tuhan. Kita post ni untuk membahagiakan family kita. Faham tak? Tapi berpada-pada at least kalau orang tengok, kata wife kita tengok, sebenarnya orang perempuan ni dia tak perlukan kita, orang kata apa, nak hargai dia. Kita tak perlu bisik kat dia pun sebab benda tu dia tahu. Kita kena bagi tahu orang yang kita suka dia. Itu satu kepuasan bagi dia. Faham tak? Maksudnya kita tak selindung apa yang kita rasa. Hati perempuan macam tu. Perempuan selalu macam tu, betul. Kadang-kadang bila kita post, dia orang kata, maksudnya suami aku ni tak curang. Kalau dia curang, dia tak mahu post. Betul tak? Kira hang pernah ada pengalaman jadi perempuan lah. Maksudnya? Sebab hantau sebab aku penulis skrip. Penulis skrip. Aku kaji benda tu. Dia ada orang panggil metafor, dia ada dalam tu lah. Jadi sebab kalau nak ikut daripada aku tengok macam kita lompat balik lah macam podcaster lain aku tengok. Kadang-kadang dia suka ambil isu-isu semasa. Kan? Apa yang berjadi lah kan. Dekat media sosial. Macam aku macam malas sentuh benda-benda aku tu. Betul. Tapi kalau ada juga benda-benda yang menarik pada aku macam Khairul Amin kan. Tak maksudnya benda kalau nak sentuh isu semasa, kita ambil benda yang positif. Positif. Macam Khairul Amin pada aku dia positif sebab aku tengok tahun ni dia lebih mesra gitu gaya dia. Lebih melayan. Lain macam. Dia ni macam dulu buat video orang tengok perang settle kan. Lah tak ada dia masuk habis komen semua. Tapi bila kita tengok orang-orang kita pun, bila dia respon apa yang orang balas kat dia, dia akan jadi lebih enjoyable. Lebih seronok. Tapi benda tu positif lah. Positif. Dan banyak tak diketepikan juga dengan benda-benda yang negatif pun lah ni banyak. Banyak isu-isu negatif ada. Isu paling baru dengan kes penceraian artis ni dengan fail cerai lah apa semua macam-macam dah. Sebenarnya tu dugaan masing-masing. Tak payah duk petik kan. Tu depa urus sendirilah depa punya masalah dengan kita punya masalah. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Tu dugaan tiap-tiap orang kena lalu benda tu kan. Kita doakan yang terbaik. Mungkin tu hari depa kan. Betul. Kita pun tak tahu ke depan kita macam mana, tapi kita doa bagi semoga dipermudahkan. Semoga dipermudahkan. Ada apa-apa nak tanya? Ada aku nak sebut tak ya? Apa dia? Suggestion. Suggestion. Payah hati lidah orang Kedah ni. Tapi orang Kedah marah aku, orang Selangor orang kata orang Kedah. Lidah aku lah. Payah lidah aku khas. Tapi hang dah kira orang Kedah lah. Sebab dah lama sini daripada Selangor. Lebih lama aku menetap di Kedah daripada Selangor. Betul. Sampai member aku yang Selangor pun aku rasa ada dalam mungkin ada 2 orang ke 3 orang yang masih cam aku. Ya. Macam member aku pun macam member aku kat KL.
Kalau depa duk cakap-cakap KL, tapi bila aku ada, depa hantar automatik Kedah tu. Ya, pelik Betapa mudahnya pengaruh Kedah ni. betul. Tapi kalau Kelantan, susah depa nak cakap tu. Susah, susah. Faham tak? Depa akan takkan cakap Kita Kelantan. bagi orang Kedah pun nak cakap Kelantan jadi pelik Kita jadi pelik betul. Sebab tapi bila tengok orang KL cakap, bila aku join, dia orang pun cakap Kedah macam aku. Member aku seorang. Depa pun duk hang aku. Ha, member aku seorang. Budak Kelang lah. Kalau aku call lah, Automatik cakap Kedah. aku siap tanya, hang ni kau orang Kedah lah. Hang Kedah ke aku Kedah? Hang ni kau orang Kedah. Sebab dia cakap Kedah perfect. Bukan cakap Kedah macam bunyi slang-slang siam gitu tak. Tahu. Tapi sebenarnya kalau Kedah universal ni senang faham. Betul. Kedah universal lah. So, Dia tak macam Kelantan kan, dia ada banyak perkataan-perkataan yang payah kita nak faham kan. aku sebenarnya masih Dah lain terus, bukannya kata dialek, dia macam lain terus. lain tu. Dia satu perkataan yang lain. Boleh tak kalau kita nak cuba panggil kan? Kita nak cuba panggil orang Wakil Utara kan? Tapi yang bukan universal punya. Kita nak tengok Dia punya bahasa. Tengok bahasa. Betul. Orang panggil Dia punya contoh vocab dia contoh macam orang belah Bukit Nyamuk, buat senar. Depa kan jenis cakap macam siam sikit. dia siam sikit. Tak ada tui. Macam-macam lah guna. Boleh pun banyak. Boleh dia sakit lutui. Sakit lutui baru. Kasut putui, kasih lutui. Tapi kasut. kita boleh faham loh. Cuma kita boleh faham. Kita nak cakap boleh tak boleh? Tak boleh. Kita boleh faham. Kalau depa cakap aku faham. Tapi tak satu patut lah. Ada juga yang betul-betul bunyi. Macam kita di sini pun ada yang walaupun boleh dikategori pekan lah kot dia ni. Betul. Ada juga orang tua yang menggunakan bahasa-bahasa lama yang mana kita tak faham. Ada. Tapi berharap tuan-tuan dan perempuan janganlah meminta lebih di awal-awal pengenalan kita. Just enjoy. Apa kita sembang ni layan je. Sebab kita pun santai. Sebab kami pun mana ada modal. Nak panggil orang ternama. Pelan-pelan lah. Tapi ada orang yang ternama. InsyaAllah ke depan. InsyaAllah. Kita dah plan lah. Kan. So doa yang baik-baik lah kan. Lagi hampa sekali hampa minta ni panggil kau ni. Sudah dah. Jenuh dah. Tapi tak apa lah. Kita atok pelan-pelan kan. Sebab banyak ni orang kata apa, orang-orang yang ada nama juga dia asal dari Kedah ni banyak. Asal Kedah banyak. Yang orang tak sangka asal dari Kedah pun dah. Betul. Betul. Orang Longgok. Bukan tak sangka tu bukan sebab depa mengaku depa malu nak mengaku depa orang Kedah dah. Cuma depa tak ada masa nak beritahu. Tak ada platform nak beritahu. Tak ada platform dan tak ada kepentingan untuk dia beritahu. Betul. Macam aku pun banyak orang tak tahu hang Selangor. Tengok macam aku tak orang tahu aku tengok. Dah kawan-kawan dekat tak tahu. Macam aku pun hari ni baru tahu tentang Selangor. Tak tahu. Tu tak contoh lagi kira arwah Tok Wan aku dulu. Sulawesi. Sulawesi. Oh, Indonesia. Ya. Maksudnya hang keturunan Indonesia. Nah, Tok Wan aku belah mak aku. Main naik kapal. Aku pun tak ada nak kaji sebenarnya. Tapi aku mula berminat untuk kaji bidang tu. Aku nak cari balik salah silah keluarga kan. Tapi bila kalau aku buat benda tu, aku dapat keturunan keempat macam tu. Lepas tu dah lost. Aku dah tak tahu aku asal usul mana. Okey. Aku kalau belah pak aku, Muhafiz Zainul Hashim tak tahu dah. Dekat sangat. Dekat sangat. Macam aku Hanafi Rusmadi Bidin Abu Hitam bin habis. Dah dapat. Tak boleh. Aku tak dapat tau. Mungkin sebab aku zaman aku dulu mungkin aku jarang bergaul dengan orang yang lebih berumur daripada aku. Tapi alhamdulillah start aku mula sedar aku lah ni aku kawan habis. Daripada sekecil-kecil anak sampai sebesar-besar bapak aku kawan. Orang tua aku kawan. Syok orang tua syok. Banyak input dapat. Lagi satu, berkawan dengan orang tua yang depa tak pandang kita budak-budak. Yang tu aku cukup respect. Sebab tu ada orang tua pesan kalau benda yang kita kena sembunyikan. Salah satunya adalah Umur, betul? Ada. Umur, Nabi pesan kan. kebahagiaan. Benda tu kita kena rahsiakan. Sebab bila orang tahu umur kita, mungkin dia akan lebih respect kita. Ataupun mungkin dia lebih kurang respect kita.
Awak dia ni macam ni, patutnya aku yang lebih hebat. Aku tahu. Betul. So better umur yang beritahu. Nak bagi tahu tu tak salah Tak kan. salah, Tapi tak seeloknya tak payah. Yalah. Betul lah. Tu aku duk barang ke depan Dia bergantung pada dengan siapa hang sembang. tu. Betul. Kalau hang rasa dia ni okey, bagi tahu lah umur tak masalah pun. Tapi kalau rasa okey, tak semestinya okey. Kita kena ingat baru. Hidup ni Orang ni banyak muka kan, bermuka-muka. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Betul, pengalaman hidup. InsyaAllah aku duk barang ke depan ni, kita bukan setakat ada ayak kan. Okey, akan ada fresh ke, ada kentang ke, Burger ke, pizza. Oh, banyak minta. Banyak juga. Lepas tu jadi bukan podcast, jadi review makanan. Okey, geng. Berapa lama? Apa? Di episod depan, insyaAllah kalau AP masih ada, mungkin kita akan Bertiga. bertiga. Tapi kalau dia tak ada, mungkin masih berdua. Tapi cicak tak mungkin ada. Cicak tak mungkin ada. Masalah. Sebab skrip apa semua banyak siap dah. Ada yang masih dalam proses. Ada yang proses. Tak dia apa orang panggil apa? Komposer buat lagu, penyanyi, buat lagu. Producer tak menekan dia apa. Producer takkan berani menekan. Sebab benda yang kena fikir ni depa tak boleh tekan. Kalau dia tekan jadi kot lain. Takut producer hang tengok patut tak siap. Nak menyimbang podcast budak ni tau. Tak, aku benda yang benda yang bila hang kerja dalam bahagian berfikir. So benda tu tak boleh ditekan-tekan dah. Sebab hang kena layan. Bila duduk macam ni pun dia satu release satu idea. Banyak benda yang dapat. Sebab sharing kadang-kadang kita boleh ambil is caring. Sharing is caring. Caring is loving. Okay, mungkin di episod akan datang kita akan cuba yang lebih baik daripada ni, lebih baik dan lebih baik untuk seterusnya. Ya, insya-Allah. Itu yang kita perlu tanam dalam diri kita kan. Perubahan makin hari makin baik. Dan siapa-siapa yang ada idea untuk nambah baikkan program podcast kita ni kan, boleh komen bawah. Boleh komen di bawah. Boleh komen. Andai kata ada 10 view pun kan. Komen lah. Kalau 10 view, 10 komen lah masuk. Lepas tu share lah. Share lah. Tekan button subscribe tu. Sekiranya anda baru menjumpai channel ni kan. Kita tak paksa. Kita just kalau apa layan subscribe. Sekiranya anda baru menjumpai channel ni, sudi-sudi lah untuk menekan. Ya, betul. Sebab support kita. Sebab kita pun pemula. InsyaAllah ke depan kita akan buat pula lain lagu opening. Lagu betul idea tu bagus. Lagu opening. Macam mana lagu opening tu? Opening kepala. Lagu Nabil lah. Opening. Tak sudah lega. Tak sebut nama ubat sebab dia pun tak sponsor kita. Betul. Kita nak kira kalau nak sponsor ayat kosong ayat bendera pun kita terima kan. Tapi jangan sponsor ayat boleh-boleh. Jangan sponsor ayat boleh-boleh. Buat merah apa kita tak mau ingat. Kita bukan jenis tu. Bukan jenis tu. Okey. Sekian. Okey, geng. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.